Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini, kumpulan kami akan berkongsikan tentang analisis pelaksanaan 5 dasar utama kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam aktiviti kelab dan persatuan. Kami dari kelas Pendidikan Islam 2 dan terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu yang pertama Nur Idina binti Zulkifli, yang kedua iaitu saya Muhammad Durrani bin Sulaiman dan yang ketiga ialah Muhammad Fawaz Hamdi bin Muhammad Fazli. Baiklah, mari kita pergi kepada bahagian yang pertama iaitu definisi kurikulum. Kurikulum ditarifkan sebagai apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah yang memberikan peluang kepada murid untuk menambah, mengukuh serta mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di bilik darjah. Tarif ini menegaskan bahawa kurikulum merupakan kesinambungan kepada kurikulum formal dan menjadi medium penting dalam memperkukuh perkembangan murid secara holistik melalui pengalaman pembelajaran yang lebih autentik dan berpusatkan murid. Antara kandungan kegiatan kurikulum ialah kegiatan kurikulum di sekolah, kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi maklumat seperti berikut, iaitu penyertaan dalam sukan dan permainan, penyertaan dalam persatuan dan kelab, penyertaan dalam pasukan pakai seragam dan yang terakhir ialah lain-lain kegiatan sebagaimana ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Kita pergi kepada dasar yang pertama iaitu kegiatan kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Definisi. Kegiatan kurikulum merupakan komponen wajib dalam kurikulum kebangsaan. Ia bukan aktiviti sampingan ataupun pilihan. Menurut Akta Pendidikan 1986, Akta 550 dan Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 97, PUA 531 97, kurikulum ditarifkan sebagai apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran serta nilai yang dipelajari di bilik darjah. Uraiannya, kurikulum mempunyai peranan yang penting seperti kurikulum akademik kerana kedua-duanya membentuk kurikulum kebangsaan. Pelaksanaan diwajibkan oleh undang-undang dan bukan bergantung kepada pilihan sekolah atau murid. Seterusnya, membantu mengembangkan kemahiran insaniah seperti kepimpinan, komunikasi, kerjasama pasukan, disiplin dan tanggungjawab sosial. Dan yang terakhir ialah menyokong pembangunan modal insan yang memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Antara contoh pelaksanaannya ialah kelab dan persatuan. Contoh kelabnya ialah kelab STEM, kelab bahasa Melayu, kelab bahasa Inggeris dan kelab rukun negara. Pada akhir hasil pembelajaran daripada kelab tersebut, murid dapat meningkatkan pengetahuan mata pembelajaran dan juga meningkatkan kemahiran belajar. Antara cabaran pelaksanaan aktiviti kurikulum ini ialah kekangan masa. Jadual aktiviti yang padat menyebabkan masa kurikulum menjadi terhad. Kebanyakan murid lebih memberi tumpuan kepada peperiksaan berbanding pembangunan sasiah. Dan yang kedua ialah kekurangan kemudahan. Antara kekurangannya ialah peralatan tidak mencukupi, kekurangan ruang latihan dan kemudahan sukan yang terhad. Seterusnya ialah bukti kepentingan dan keberkesanan. Yang pertama ialah disokong oleh undang-undang. Kurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan wajib melaksanakan kegiatan kurikulum. Dan yang kedua ialah menyokong aspirasi pendidikan negara. Membantu melahirkan murid yang mempunyai kemahiran kepimpinan, komunikasi, kerjasama pasukan, nilai murni dan daya saing. Seterusnya kita pergi kepada dasar yang kedua, iaitu penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib. Jadi, apa maksud dasar tersebut? Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2026, setiap pelajar hendaklah melibatkan diri sekurang-kurangnya satu aktiviti bagi setiap komponen kokurikulum yang merangkumi
1 unit pakaian seragam, 1 persatuan atau kelab dan 1 sukan atau permainan. Jadi, apa yang ingin disampaikan oleh definisi tersebut? Yang pertama, setiap murid yang berdaftar di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan diwajibkan menyertai aktiviti co-curriculum yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Seterusnya, sekolah bertanggungjawab menyediakan peluang penyertaan yang sesuai kepada semua murid tanpa mengira latar belakang, kebolehan atau pencapaian akademik bagi memastikan setiap murid mendapat manfaat daripada pengalaman co-curriculum. Selain itu, markah co-curriculum direkod secara rasmi melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum iaitu PAJSK yang menjadi sebahagian daripada rekod pencapaian murid dan digunakan dalam pelbagai urusan seperti kemasukan ke institusi pendidikan tertentu, pemilihan anugerah serta pengiktirafan kecemerlangan murid. Jadi, apakah contoh pelaksanaan bagi dasar tersebut? Di sini saya nyatakan satu contoh bagi pelaksanaan dasar tersebut, iaitu penubuhan kelab STEM robotik di SMK Jeram, di mana Universiti Teknologi Mara, UiTM, melalui program Sulam telah membantu menubuhkan kelab STEM robotik di SMK Jeram, Selangor, di mana murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 mengikuti bengkel robotik secara amali bersama fasilitator universiti. Jadi, apa perkaitan antara contoh yang diberi dengan dasar yang dinyatakan sebentar tadi? Aktiviti yang dilaksanakan ini memperlihatkan bagaimana kelab dan persatuan berfungsi sebagai medium pembelajaran luar bilik darjah yang melibatkan penyertaan aktif murid. Namun, setiap dasar yang dilaksanakan pasti ada cabarannya tersendiri. Dan untuk dasar yang kedua ini, cabaran utamanya ialah ketidakhadiran murid dalam aktiviti co-curriculum. Ini kerana walaupun penyertaan co-curriculum dalam kalangan murid diwajibkan, namun masih terdapat murid yang tidak hadir secara konsisten dalam aktiviti yang telah dijadualkan. Selain itu, ketidakhadiran murid menyebabkan murid kurang mendapat manfaat co-curriculum seperti pembentukan sahsiah, disiplin, kepimpinan dan kemahiran kerja berpasukan. Seterusnya, guru penasihat akan menghadapi kesukaran untuk merancang dan melaksanakan aktiviti apabila bilangan kehadiran murid tidak menentu. Seterusnya, aktiviti yang memerlukan kerjasama kumpulan, latihan berterusan atau pertandingan menjadi kurang berkesan apabila ramai ahli tidak hadir. Oleh itu, masalah ini juga sekaligus boleh menjejaskan pencapaian dan penglibatan sekolah dalam program co-curriculum. Jadi, bagaimana hendak menyelesaikan cabaran yang dihadapi? Bagi meningkatkan peratusan kehadiran murid dalam aktiviti co-curriculum, adalah penting bagi pihak sekolah untuk melaksanakan aktiviti co-curriculum yang lebih menarik agar dapat menarik minat murid untuk terlibat dalam aktiviti co-curriculum yang dianjurkan. Buktinya, projek laman kelulut di SMK Berangan membuktikan bahawa aktiviti co-curriculum yang menarik mampu meningkatkan penyertaan murid, seperti yang kita dapat lihat pada gambar tersebut. Program tersebut meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 4% serta berjaya menarik minat murid yang kurang bermotivasi untuk hadir ke sekolah. Sekaligus, kejayaan ini menunjukkan bahawa aktiviti co-curriculum yang berasaskan pengalaman sebenar dapat menyokong pelaksanaan dasar utama yang kedua, iaitu memastikan penyertaan murid dalam kegiatan co-curriculum secara aktif dan bermakna. Kita pergi kepada dasar yang seterusnya, iaitu dasar ketiga,
iaitu penyertaan semua guru adalah wajib. Jadi, apakah maksud bagi dasar tersebut? Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2026, dasar ini menetapkan bahawa setiap guru bertanggungjawab mengurus, membimbing dan melaksanakan aktiviti ko-kurikulum bagi memastikan program ko-kurikulum di sekolah berjalan dengan berkesan. Jadi, apa yang ingin disampaikan oleh definisi tersebut? Yang pertama, setiap guru hendaklah diberi tanggungjawab sebagai guru penasihat, jurulatih, pengiring atau ahli jawatan kuasa ko-kurikulum bagi memastikan aktiviti dilaksanakan secara terancang dan sistematik. Seterusnya, penyertaan dalam ko-kurikulum bukan bersifat sukarela atau tugas tambahan. Sebaliknya, merupakan tanggungjawab profesional yang perlu dilaksanakan seiring dengan tugas pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, melalui bimbingan guru, murid dapat membangunkan sahsiah, kepimpinan, disiplin, kemahiran komunikasi dan semangat kerjasama selaras dengan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, kita akan melihat bagaimana peranan dan gerak kerja seorang guru dalam melaksanakan aktiviti ko-kurikulum, khususnya dari aspek kelab dan persatuan. Yang pertama, guru dilantik sebagai guru penasihat kelab dan persatuan. Maksudnya di sini, setiap kelab dan persatuan di sekolah dikendalikan oleh seorang atau lebih guru penasihat yang bertanggungjawab merancang aktiviti tahunan, membimbing ahli, mengurus mesyuarat agung serta memantau perjalanan aktiviti kelab. Kita ambil satu contoh yang saya berikan oleh Saint Xavier's Institution, di mana sekolah tersebut memaparkan senarai rasmi guru penasihat bagi setiap kelab dan persatuan seperti kelab STEM, kelab muzik, kelab pengguna dan persatuan bahasa Melayu. Hal ini membuktikan bahawa semua kelab mempunyai guru yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus dan membimbing aktiviti ko-kurikulum. Selain itu, guru juga berperanan dalam merancang aktiviti tahunan dan membimbing pelaksanaan program kelab. Maksudnya di sini, guru penasihat akan menyediakan perancangan aktiviti tahunan, memastikan mesyuarat dijalankan, menyediakan laporan aktiviti serta membimbing murid dalam melaksanakan program kelab. Seperti contoh yang dinyatakan di sini, iaitu buku pengurusan ko-kurikulum SK Desa Amanpuri, di mana buku tersebut menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat. Antaranya ialah merancang aktiviti tahunan bersama murid, memastikan mesyuarat agung dijalankan, menyediakan laporan aktiviti, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli kelab dan mendapatkan khidmat pakar jika diperlukan. Kedua-dua peranan guru ini jelas membuktikan bahawa peranan guru adalah sangat penting dalam pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum, khususnya dalam kelab dan persatuan. Oleh itu, adalah wajib bagi seorang guru untuk menyertai aktiviti ko-kurikulum yang dijalankan. Namun, walaupun dasar mengatakan sedemikian, iaitu mewajibkan semua guru menyertai aktiviti ko-kurikulum, namun terdapat cabaran yang sukar untuk dielakkan, iaitu beban tugas guru yang tinggi sekaligus menjejaskan pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum. Jadi, apa maksudnya di sini? Maksudnya ialah guru bukan sahaja bertanggungjawab melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP, malah turut mengurus pelbagai tugasan ko-kurikulum seperti menjadi guru penasihat kelab dan persatuan, menyediakan perancangan tahunan, mengendalikan mesyuarat, mengurus pertandingan, merekod kehadiran murid dan melengkapkan penilaian PAJSK. Jadi, pertambahan tugasan pentadbiran dan dokumentasi menyebabkan guru mempunyai kekangan masa untuk merancang
serta melaksanakan aktiviti co-curriculum yang lebih berkualiti dan berimpak tinggi. Seterusnya, beban kerja yang tinggi juga boleh menjejaskan fokus guru dalam membimbing murid secara optimum, sekaligus menyukarkan pelaksanaan dasar utama ketiga yang mewajibkan penglibatan semua guru dalam co-curriculum. Melihatkan kepada cabaran yang dihadapi tersebut, Kementerian Pendidikan Malaysia datang dengan tindakan penyelesaian masalah, iaitu dengan memansuhkan sistem perekodan co-curriculum secara manual. Jadi, apa maksud bagi tindakan tersebut? Iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia memansuhkan sistem perekodan co-curriculum secara manual bagi mengurangkan beban tugas guru dalam pengurusan co-curriculum. Di mana dalam sistem pemansuhan tersebut, pihak sekolah akan diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan co-curriculum sebelum data dimasukkan ke dalam sistem pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Seterusnya, KPM turut menyepadukan PAJSK dengan aplikasi pangkalan data murid iaitu APDM bagi mewujudkan proses perekodan yang lebih sistematik, cekap dan bersepadu. Di mana inisiatif ini membolehkan guru mengurangkan masa yang diperuntukkan kepada tunggasan dokumentasi dan pentadbiran sekaligus memberi lebih tumpuan kepada pelaksanaan aktiviti co-curriculum serta bimbingan kepada murid. Jadi, apakah kesan daripada tindakan tersebut? Terdapat beberapa kesan apabila tindakan tersebut dilaksanakan. Yang pertama, tindakan tersebut dapat mengurangkan beban pentadbiran dan perekodan manual yang ditanggung oleh guru itu sendiri. Selain itu, tindakan tersebut dapat meningkatkan kecekapan pengurusan data co-curriculum melalui sistem digital yang bersepadu. Seterusnya, tindakan tersebut dapat memberikan lebih banyak masa kepada guru untuk merancang, membimbing dan melaksanakan aktiviti kelab dan persatuan dengan lebih berkesan. Dan yang terakhir, tindakan tersebut dapat memperkukuh pelaksanaan dasar utama yang ketiga kerana guru dapat memberikan komitmen yang lebih berkualiti terhadap pengurusan co-curriculum tanpa dibebani oleh urusan dokumentasi yang berulang. Jadi, apa yang ingin disampaikan oleh tindakan tersebut, apabila sistem perekodan co-curriculum secara manual dimansuhkan, maka ia akan memberi masa kepada guru untuk membimbing murid dalam aktiviti co-curriculum secara berkualiti dan optimum. Seterusnya, saya akan menerangkan dasar yang keempat iaitu pelaksanaan kegiatan co-curriculum. Baiklah, pertama sekali, mari kita sama-sama lihat apakah definisi bagi dasar ini. Definisinya ialah kegiatan co-curriculum yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah. Baiklah, mari kita lihat apa yang cuba disampaikan berdasarkan daripada definisi tadi. Yang pertama, ia mestilah merupakan kesinambungan kepada proses pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam bilik darjah. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan kurikulum ini perlulah memberi peluang kepada murid untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari. Yang ketiga, aktiviti yang dirancang perlulah dirancang secara sistematik dengan matlamat, objektif, kaedah pelaksanaan, kurikulum kegiatan dan skema penilaian yang jelas. Yang keempat, ia perlu mengandungi elemen pengetahuan, pengalaman,
kemahiran baharu dan nilai murni. Dan akhir sekali, ia perlu menyokong perkembangan murid secara holistik daripada aspek jari, iaitu intelek, jasmani, emosi dan rohani. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh pelaksanaan dasar keempat ini. Di sini saya sertakan dua contoh. Yang pertama ialah kelab STEM. Melalui kelab ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik melalui penghasilan projek inovasi, robotik dan penyelesaian masalah. Sebagai contoh, Karnival STEM kebangsaan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjadi platform kepada murid untuk mengaplikasikan pembelajaran dalam situasi sebenar. Baiklah, yang kedua, iaitu kelab keusahawanan. Melalui kelab ini, murid dapat mengurus jualan, pemasaran dan kewangan semasa hari keusahawanan sekolah sekaligus. Murid dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam mata pelajaran perniagaan maupun matematik. Baiklah, di sini kita dapat rumuskan dan kita dapat simpulkan bahawa melalui pelaksanaan dasar keempat ini, murid-murid dapat mengaplikasikan apa-apa yang mereka telah pelajari dalam bilik darjah seperti ilmu sains dan matematik di dalam situasi sebenar dan mereka mendapat pengalaman daripadanya. Sebagai contoh yang saya sertakan tadi, melalui aktiviti kelab STEM, kelab keusahawanan, mereka dapat pengalaman sebenar berdasarkan apa yang mereka telah pelajari di dalam bilik darjah. Sekarang, mari kita lihat cabaran yang dihadapi melalui pelaksanaan dasar keempat ini. Baiklah, cabarannya ialah perubahan keperluan pendidikan serta kepelbagaian aktiviti kelab dan persatuan menuntut kepada pelaksanaan core kurikulum yang lebih sistematik, relevan dan selaras dengan pembangunan kemahiran abad ke-21. Baiklah, berdasarkan cabaran ini dapat kita huraikan bahawa perkembangan teknologi, inovasi dan keperluan kemahiran abad ke-21 telah menyebabkan aktiviti kelab dan persatuan perlu sentiasa dikemaskini. Aktiviti core kurikulum bukan lagi sekadar aktiviti sampingan, tetapi ia perlu menjadi kesinambungan kepada PDP dengan memberi peluang kepada murid untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka, kemahiran dan nilai dalam situasi sebenar. Oleh itu, pelaksanaan core kurikulum perlulah dirancang secara sistematik agar ia kekal relevan dengan keperluan pendidikan pada masa kini. Baiklah, bagi memastikan pelaksanaan dasar 4 ini untuk terus kekal relevan dengan keperluan pendidikan semasa, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah mengeluarkan surat perkeliling Ikhtisas Bilangan 2 pada tahun 2024 pengkategorian semula komponen core kurikulum. Inisiatif ini bertujuan memperkemaskan struktur kelab dan persatuan supaya pelaksanaannya menjadi lebih sistematik, sejajar dengan perkembangan pendidikan semasa serta menyokong pembangunan kemahiran abad ke-21 dan pelaksanaan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan core kurikulum PAJSK. Baiklah, di sini saya sertakan satu lampiran dokumen tersebut iaitu lampiran surat perkeliling ikhtisas bilangan kedua itu. Baiklah, sekarang mari kita lihat kepada dasar yang kelima. Dasar yang kelima ialah penyertaan beramai-ramai. Definisi bagi dasar ini ialah pelaksanaan kegiatan core kurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan, tetapi memfokuskan kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. Baiklah, apa yang cuba dimaksudkan daripada definisi ini? Yang pertama, semua murid diberikan peluang yang sama untuk menyertai aktiviti kelab dan persatuan tanpa mengira bangsa, agama, jantina, latar belakang ataupun keupayaan. Yang kedua, penyertaan secara inklusif dapat memupuk perpaduan, toleransi,
kerjasama dan saling menghormati dalam kalangan murid. Akhir sekali, aktiviti kelab dan persatuan perlu bersifat terbuka, tidak eksklusif dan menggalakkan pelibatan aktif semua murid bagi membentuk insan yang seimbang selaras dengan falsafah pendidikan negara. Antara contoh pelaksanaan bagi dasar yang kelima ialah Kelab Rukun Negara. Hal ini kerana Kementerian Pendidikan Malaysia menggalakkan penubuhan Kelab Rukun Negara di sekolah melalui Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 17 tahun 2000 bagi memperkukuhkan perpaduan dan integrasi dalam kalangan murid. Keahlian kelab terbuka kepada semua murid tanpa mengira kaum, agama, jantina atau latar belakang. Hal ini selaras dengan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa diskriminasi. Aktiviti yang dilaksanakan termasuk forum kenegaraan, kuis rukun negara, sambutan bulan kebangsaan dan program patriotisme yang menggalakkan interaksi serta kerjasama antara murid pelbagai kaum. Baiklah, apakah perkaitan dasar 5 ini dengan pelaksanaan Kelab Rukun Negara? Kaitannya ialah penyertaannya terbuka kepada semua murid tanpa diskriminasi. Seterusnya, memupuk perpaduan, integrasi dan semangat patriotisme dalam kalangan murid. Akhir sekali, ia menggalakkan interaksi dan kerjasama antara murid melalui aktiviti kelab dan persatuan. Di sini dapat kita nilai dan kita dapat rumuskan bahawa pelaksanaan Kelab Rukun Negara ini adalah contoh yang tepat bagi dasar yang kelima kerana pelaksanaannya dari segi objektif, dari segi aktiviti tepat dengan definisi dasar kelima iaitu penyertaan secara beramai-ramai tanpa ada unsur diskriminasi. Baiklah, sekarang mari kita lihat apakah antara cabaran yang dihadapi melalui pelaksanaan dasar kelima ini. Antara cabaran yang dihadapi ialah pengukuhan perpaduan melalui aktiviti kelab dan persatuan masih belum dilaksanakan secara konsisten di semua sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana pelaksanaan aktiviti kelab dan persatuan yang memupuk perpaduan masih tidak konsisten di antara sekolah. Sebahagian sekolah masih kurang memberi penekanan kepada perancangan dan pelaksanaan program yang menggalakkan interaksi antara murid pelbagai kaum. Dan akhir sekali, keadaan ini telah menjejaskan matlamat dasar yang kelima yang menekankan pernyataan beramai-ramai tanpa adanya unsur-unsur diskriminasi serta pengukuhan perpaduan. Buktinya ialah berdasarkan Pelan Hala Tuju Perpaduan dalam Pendidikan 2021-2025. Hasil pemeriksaan Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti JNJK mendapati bahawa yang pertama, 66% pemimpin sekolah tidak membincangkan agenda perpaduan dalam mesyuarat sekolah. Yang kedua, lebih 70% sekolah tidak menyediakan perancangan strategik bagi pengukuhan perpaduan. Yang ketiga, 44% sekolah tidak menubuhkan jawatan kuasa remok. Dan akhir sekali, hanya 64% sekolah menetapkan kota pelbagai kaum dalam keahlian kelab, persatuan, badan beruniform dan sukan. Di sini dapat kita nilai dan kita dapat rumuskan di bahawa pengukuhan perpaduan melalui aktiviti kelab dan persatuan masih belum dilaksanakan secara konsisten dan tidak dilaksanakan secara meluas. Hal ini kerana berdasarkan bukti-bukti yang saya nyatakan sebentar saja tadi, masih ada lagi sekolah yang tidak melaksanakannya secara menyeluruh dan masih ada lagi sekolah yang tidak menekankan prinsip ini. Baiklah, melalui penilaian dan perbincangan yang mendalam
di antara ahli-ahli kumpulan kami dapat simpulkan bahawa kelima-lima dasar pelaksanaan core kurikulum saling melengkapi dalam memastikan aktiviti kelab dan persatuan dilaksanakan secara sistematik, terancang dan inklusif. Dasar-dasar ini bukan sahaja meningkatkan penyertaan murid dalam core kurikulum, malah ia dapat membentuk kemahiran kepimpinan, komunikasi, kerja berpasukan, perpaduan dan sahsiah. Walaupun pelaksanaannya berhadapan dengan pelbagai cabaran, seperti mana saya dan ahli kumpulan saya bentangkan di slide-slide sebelum ini, banyak cabaran yang dihadapi seperti perubahan keperluan pendidikan, pengurusan core kurikulum dan pengukuhan penyertaan inklusif. Dasar ini masih relevan untuk memenuhi tuntutan pendidikan pada masa kini. Oleh itu, pelaksanaan kelima-lima dasar ini perlu diperkasakan secara berterusan agar ia selaras dengan aspirasi falsafah pendidikan dan kebangsaan dan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 dalam melahirkan murid-murid yang holistik, berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran pada masa hadapan. Dan akhir sekali, sebelum saya menutupi perbincangan kita pada hari ini, saya ingin menegaskan bahawa keberkesanan kelima-lima dasar ini bergantung kepada komitmen semua pihak, termasuklah pentadbir sekolah, guru, murid, ibu bapa maupun komuniti. Sekiranya dasar ini dilaksanakan secara konsisten dan berkualiti, aktiviti kelab dan persatuan pasti akan terus menjadi platform utama dalam melahirkan murid yang holistik, berdaya saing, berakhlak mulia serta bersedia menghadapi cabaran pada masa hadapan. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.